Kematian ikan kelah saya pagi ini diserang oleh arawana dalam kolam yang sama, mengingatkan saya berkenaan dengan konsep ekosistem yang diajar oleh Puan Wan Nasihah semasa SPM dahulu. Dalam satu kolam misalnya, dia ada mangsa dan dia ada pemangsa. Sekiranya banyak sangat mangsa, pemangsa akan makan, mereka akan berkembang. Bila lebih banyak pemangsa, dia akan makan lagi mangsa dan akhirnya mangsa menjadi kurang dan pemangsa-pemangsa terpaksa berbalah dan berebut sesama sendiri kerana kurang mangsa. Jadi mungkin mereka makan sama sendiri ke, dan akhirnya bilangan pemangsa pun berkurang, mangsa akan bertambah dan berkembang balik. Jadi benda ini jika diaplikasi dalam pasaran amat membantu usahawan. Ianya mengajar kita bahawa sekiranya kita merupakan sebuah perniagaan yang ulung, ada produk yang bagus, kita tidak akan bersendirian. Ada pesaing masuk, tawarkan produk yang lebih hebat, bawa pelanggan kita kepada mereka dan kita pula kena respon. Jadi perubahan-perubahan ini memberi makna kepada kita bahawa kita tidak boleh selesa, kita jangan ingat kita ni sentiasa hebat, kita kena sedar diri dan memahami apa yang berlaku dalam pasaran dan membuat tindakan dan mengambil keputusan bagi memastikan perniagaan kita sentiasa berdaya maju dan lestari.